selalunya kalau yang selalu orang Indonesia selalu yang setengah tahu macam yang tahulah kan, hang. Okey, hang tu maksudnya macam awak, kamu. Kalau kat Indonesia kamu lah Kalau saya kamu, kalau kat sini panggil hang. Oh hang. Tapi kalau dekat saya dekat Melayu Tamiang tu kamu tu engkau. Itu Oh. sama macam Kalau Melayu engkau mana tu tu? macam dia sama juga. Dia lebih kurang macam bunyi ke arah KL pun ada juga. Dan Perak pun setengah pun ada juga engkau juga. Dan di negeri macam kiranya macam general macam Pahang pun ada juga yang pakai engkau tu ada juga. Oh macam tu. Terus kalau ni bahasa Kedah ni kalau ndak mengata kelapa apa macam mana? Kelapa. Oh, kelapa. Oh, sini kalau kelapa sini panggil nyok. Nyok. Oh, jauh. Nyok tu jauh. kelapa. Kalau kat sini kelamboh atau kelambe. Yang di sini tu apa tu? Maksudnya? Kelamboh itu buah kelapa tu kat sini cara ngucapinnya buah kelapa atau kelamboh atau kelambe. Ada yang sama tak kat sana? Oh, tak ada satu negeri pun tak ada benda perkataan tu. Oh. Kalau nak sebab dia macam utara, okey macam utara kan macam Perak Utara, Kedah, Perlis dan Pinang dia pakai nyok. Itu semua dia memang pakai perkataan nyok lah untuk kelapa. Kalau yang belah lain macam selatan dan timur dia guna nyo ataupun nyo. Macam tu. Oh, macam tu tapi ada juga lah nyo tu ada juga lah macam di apa tu? Di Perak pun ada juga pakai nyo. Macam kami di utara jadi nyo. Macam tu. Air kelapa ya. Air kelapa sini kami panggil ayak nyok. Air tu ayak. Nyok tu kelapa. Oh. Ayak. Kalau kat sini air tu dekat Tamiang air tu ayoh atau ai. Ayo. Oh, ayo dia dah macam bunyi Perak sikit. Sebab Perak pun ada guna ayo. Ayoh Ayo tu air. Sama juga macam kat Tamiang. Lebih kurang. Cuma Tamiang saya juga perasan dia agak pekat sikit. Dia punya air ayo tu macam ayok. Dia macam agak keras sikit bunyi dia kan. Macam kat sini Perak dia ayo. Dia lembut sikit. Ayo. Terus nak cakap ini sepeda apa sepeda? Oh, sepeda. Kalau di sini basikal. Kalau utara, kalau belah-belah macam Kedah ataupun belah Pinang dia sebut gerek. Gerek. Macam mana tulisannya? G-E? G-E-R-E-K. Oh, gerek. 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 Kalau kat Tamiang ketanging. Ada yang sama? Ketanging. Lagi lain tu. Lagi lain tu. Tak sama. Hampir sama macam ini bahasa kan Tamiang tu kulturnya ada yang ke Melayu, ada yang ke Aceh. Jadi kalau ketanging tu kulturnya lebih ke Aceh sih. Oh, dia ke arah Aceh lah. Tapi kan Malaysia ada juga kan satu daerah tu yang ada persamaan sama Aceh ada juga kan? Ada, di Perak ada juga. Sebab kan macam yang abang beritahu masa yang awal-awal itu yang ada asimilasi daripada budaya Aceh dan Perak. Macam pakaian puteri Dara Baro sama dengan puteri Perak pun ada juga pakaian sama kan. Lagi dia punya pelamin apa panggil? Kasat merumbuh yang di Aceh kasat merumbuh sama dengan macam kami kan. Di Perak disebut pelamin dekat emas. Oh, macam tu. Tekad benang emas tu memang memang popular lah dekat negeri Perak ni, memang sama. Dia memang sama je macam dekat Aceh. Oh, okey. Itu historinya ada orang Aceh yang jadi raja kat sana atau macam mana kau boleh sama? Ya. Nak kata bukan macam tu. Kiranya dulu sebab Aceh kan pernah bukan menjajah lah, macam pernah memerintah jugalah, ambil alih sekiranya semenanjung Malaysia dulu kan. Zaman dulu lah. Masa Iskandar Muda. Pernah kan. Masa ya betul. Iskandar Muda betul. Jadi ada juga yang kata sultan yang yang gaib di masjid di belah-belah Kuala Kangsar juga, yang kata gaib tu pun sama juga sebab itu katanya di macam mana ya,
kira macam di apa tu apa lagi? Macam di bawa lari lah macam tu. Dia bawa lari ke Aceh untuk jadikan sultan. Ada juga yang kata macam tu. Ya. Sebab nak ambil sultan ni bukan sebarangan orang. Dia kena ambil yang berketurunan sultan juga untuk jadi sultan. Macam tu. Terus ni bahasa Kedah ni kalau nak mengucapkan 1 sampai 10 macam mana? Kalau di Tamiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu cara pengucapannya. Kalau kat sana macam mana? Macam bunyi Minang pun ada juga tu. Ya, macam Minang sikit. Okey, kalau macam sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macam Indonesia juga. Indonesia macam tu kan? Ada juga. Cuma dia tak ada dalam belah-belah macam tu. Sebab ni jadi belah-belah. Kalau sana mungkin belas saja kan. Ini jadi belah. Macam ada H tu, pekat sikit H dia. Kalau kat Tamiang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuma tak ada O je. Sini cuma pakai biasa, cuma tak ada O. Macam Tamiang ada O banyak kan. Kita ada O. Tak berguna O. Tapi yang saya tutur ni bahasa Melayu Tamiang Hulu yang agak kasar. Ada Tamiang, ada juga yang halus. Kayak yang halus tu. Tapi ini boleh faham. Sebab yang kasar pun boleh faham. Macam tu Kalau nak pengucapan hari macam mana? Hari Senin sampai Ahad, sampai Minggu sampai Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin ya? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat. Ya, Jumaat. Kalau kat sini dia sama je. Senin macam Indonesia juga. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu. Atau Jumaat bisa juga. Dia agak lain sikit. Lain sikit. Ada lain sikit. Kalau nak cakap sendok apa sendok? Sendok. Macam mana tu? Sendok. Kalau kat sini sudu. Sudu sama sudu sama lah. Camca utara camca. Kalau camca ataupun sudu Kalau nak ucap kamu mau kemana? Kalau utara jadi hang nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Pandai. Pakai hang hang nak pergi mana? Macam tu. Kalau di Perak kan, di bahasa Perak kan jadi koma nak ke mana? Macam tu. Kalau kat Tamiang engkau nak ke mana? Sih. Engkau nak ke mana? Tu Tamiang. Macam bunyi ala Minang. Kalau yang ilirnya ujungnya engkau hendak ke mana? Macam Malaysia juga. Yang tu macam Johor Riau juga lah. Lebih kurang Johor Riau dan Malaysia juga sama. Terus kalau nak jawabnya saya mau pergi ke hulu atau ke hilir gitu, macam mana? Kalau di utara jadi dia boleh juga jadi cek dan boleh juga jadi saya. Okey, kalau biasa generalnya saya nak pergi ke hulu, saya nak pergi ke hilir. Kalau di satu lagi perkataan untuk gantikan saya tu jadi cek. Cek nak pergi utara, cek nak pergi selatan, cek nak pergi hulu, cek pergi hilir, macam tu. Itu perbedaannya macam mana tu kok? Yang satu cek, yang satu saya. Itu sama juga. Cuma ganti nama, ganti diri. Sebagai saya jadi cek. Kalau di utara memang accent cek tu kira popular lah. Macam tu. Kalau Tamiang cek kan, kalau cek tu kira banyak kebaikan pakai cek lah. Tapi kalau sini tak ada pakai cek tu, semua pakai saya lah. Okey. Kalau kata Tamiang nak mengucapkan saya tu ambe atau ambu. Ambu. Ambu ataupun Ambu ndak pergi tu lalu. Ambu ndak lalu ke hulu, ambu ndak lalu ke hilir. Dia guna lalu. Dia lalu. Pergi tu lalu. Kalau macam Perak juga, kalau saya macam tadi amber kan.
kalau itu utara jadi Aceh ataupun saya. Kalau di Perak dia dah tukar jadi teman. Oh, macam tu. Teman ataupun kema. Macam tu. Awak pun boleh jadi juga. Awak tu saya maksudnya. Okey. Awak Awak. Kalau di Perak kan lah. Kalau untuk diutarakan lain jadi Cik ataupun saya. Macam tu. Terus kalau bahasa Kedah mau mengucapkan dari Kedah ke Aceh Tamiang naik sampan, itu apa macam-macam? Dari Kedah ke Aceh. Dari Kedah ke Aceh Tamiang naik nak sampan. ke Aceh. Tamiang naik Sekejap. Baik kata. Ini kalau bahasa Tamiang. Saya pi Saya pi nak pi Aceh Tamiang naik sampan. Macam tu. Oh. Sampan Dia cuma pakai sampan juga sama. Perkataan sampan juga. Dekat sini pakai sampan juga. Kalau Kolik tu mungkin dia bukan belah utara lah. Mungkin dia ke selatan ataupun ke timur-timur tu mungkin pakai Kolik lah. Kolik Johor pakai Kolik rasanya. Johor mungkin pakai Kolik rasanya. Oh, macam tu. Kalau Tamiang? Di sini tak ada lah. Di sini pakai sampan je lah kata Tamiang. Kalau Tamiang dari apa teh? Dari Kedah ke Aceh Tamiang naik sampan. Dari itu daki pakai di tenggorokan dikit. Dari Kedah ke Aceh Tamiang Temiang pakai enggak pakai ta. Dari Kedah ke Aceh Temiang naik sampan jadi sempan. Jadi sempan. Ada yang sama tak? Cuma tukar sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Tak ada. Kalau dari tu kalau utara pun sebut bukan dari lah, jadi dari. Dari pun ada juga sikit macam Tamiang sikit. Dari. Ada pekat sikit. Itu utara Kalau di utara. Kalau Perak pun sama je lebih kurang. Dari juga. Kalau di pekat kan, kalau di yang dibiasakan macam general dari lah. Lembut kan. Terus kat sana nak mengucapkan ini saudara yang dari anak pertama sampai anak terakhir kan ada lolong, ngah, uncu, itu macam mana? Itu okey. Kalau kat sini yang pertama alung. Yang kedua lolong apa? Alung. Alung. Itu ngah. Alung, ngah. Lepas ngah alung, ngah, lang. Alang. Alang. Pak Anda. Pak Atik. Pak Tam. Pak Chu. Makcik. Makcik Makcik lah. Makcik kira makcik lu bau Pak Chu. Makcik lu makcik bau Chu. Sama lah. Kat Tamiang juga gitu. Paling penyebutannya sikit-sikit aja agak beda kan. Mungkin kalau anak pertama tu lolong, habis tu ngah, uncu atau encu gitu. Sama aja sih sebenarnya. Lebih kurang cuma sebutan lain sikit, agak lain sikit. Itu je. Tapi tuturnya sama. Betul. Terus kalau kat sana budayanya itu misalnya berhari raya gitu kan. Berhari raya sama macam Melayu lain silaturahmi rumah ke rumah juga. Ya, memang sama sebab kita Melayu macam tu kan. Tak raya okey, pagi dah pergi. Selalunya orang akan jalan kubur kan. Kalau pagi tak pun sebelah raya petang tu, sebelah raya okey kan. Akhirnya esok pagi nak raya, petang tu mungkin ada yang ziarah kubur awal kan. Pada pagi sembahyang raya, lepas sembahyang raya pergi ziarah mak saudara kan. Gitu. Sama Tentulah. Sama. Kalau makanan khas sana apa makanan khas sana? Kalau di Tamiang ya, kalau makanan di Tamiang tuh khas itu bubur pedas. Terus
bentar. Timpan. Terus apa ya makanan Melayu ya? Timpan. Macam itulah yang aku ketahui tuh bubur pedas sih, itu yang khas sekali kalau dari Tamiang. Kalau dari sana apa? Makanan khas. Itu kira makanan yang khas untuk Aceh Tamiang lah yang tu. Kalau makanan dari Kedah? Oh, kalau sini utara sini, tapi kalau sini lebih pada bukan dia tak ikut lah Kedah sangat lah, tapi dia ikut pada ke arah negeri kan. Kalau macam Perak walaupun utara, dia popularnya rendang, tapi rendang pun ikut ada jenis rendang juga, ada yang rendang tok ataupun rendang biasa. Yang kedua, kalau popular yang dekat di sini macam masak cabai, panggil masak cabai, ataupun kalau orang belah jaring halus di Indonesia panggil masak tu nenek. Kira sini kita panggil masak cabai, kira macam masak cabai ni kira macam masak sambal tumis lah biasanya tu. Oh, macam tu. Tapi rendang tadi bukannya dari Minangkabau ya? Di sana ada juga? Ya, Minang juga. Memang ada. Sebab sama aja. Sebab makanan kira makanan Nusantara. Tak kira dia Minang ataupun dia Melayu. Sama sebab masing-masing negeri, masing-masing negara, daerah atau negeri itu, negara tu dia ada ciri khas dia masing-masing. Tapi rendang sama rendang. Cuma rasa mungkin agak beza. Dia agak beza sebab tak sama tempat kan. Jadi dia agak beza. Tapi rendang sama rendang. Cuma rasa mungkin berlain. Berlainan. Tapi kalau abang ni tinggal di ini ya, di Kedah asli ya. Di kota mana ini lupa? Bukan Kedah. Perak di Taipei, Perak. Oh, di Taipei. Taipei, Perak. Kedah tu kira macam mana? Kedah tu kira lorat, bukan lorat lah, kira macam di kami ni kira daerah utara. Daerahnya, maksudnya di daerahnya lah. Ya. Daerahnya utara, tapi bukannya Kedah. Daerah utara tapi bukan Kedah lah. Kira dia memang negeri Perak, tapi cuma daerah saja. Dan lorat lebih kurang sebab dia sepadan dengan Kedah, Perlis, Pinang. Macam tu. Oh, tapi yang kita bahas di awal tadi itu bahasa Kedah ya, bukan Perlis ya? Dia bukan ya, itu lorat Kedah. Bunyi macam accent Kedah lah tentu. Kalau Perlis sebab sini dia Perlis dia beza lagi. Lain. Yang tu lagi susah sikit lah yang tu. Susah lah yang tu. Tapi kalau dia cepat. Tapi bila orang Perlis bercakap faham Faham. Kalau dia guna perkataan yang lorat utara yang biasa, yang general, boleh faham, tak salah. Macam tu. Kalau dia guna perkataan khas dia mungkin takkan faham. Macam tu. Dia agak susah sikit. Ada macam ni. Ada pernah dengar juga perkataan dia macam lutut, dia panggil lutut. Lutut. Di situ kalau lutut dia panggil lutut. Kalau di Tamiang lutut. Lutut. Kalau lutut. Kalau di Perlis di Perlis dia sebut lutut tu lutut. Jadi tu macam kalau Minang juga. Daun utara ni lutut lah. Agak susah sikit kalau Perlis tu ya. Ya. Dia agak lumayan susah juga lah macam tu kan. Tapi abang lancarnya bahasa Kedah bukan bahasa Perlis. Ya, Kedah sebab sini dia kebanyakannya aksen Kedah lah dengan aksen asli Melayu Perak lah kat sini. Oh, Melayu Perak ya. Melayu. Kiranya ada satu negeri ni bukan satu lorat saja, dia banyak lorat. Dia ada sebab tu abang kata di Perak ni kaya dengan lorat. Okey. Satu negeri yang kaya dengan lorat dekat ni. Jadi Perak lah negeri yang paling kaya dengan lorat. Okey. Kalau bandar besarnya apa kemarin tuh? Bandar besarnya di dekat sana? Bandar besar kalau untuk bandar sini Taiping. Kalau yang bandar ibu negeri baru Ipoh. Oh, Ipoh. Iya. Ipoh ibu negeri. Itu kota tertua Ya, bandar tertua sekali. Yang sempat nak dijadikan ibu bangsa ibu negara.
kira pernah juga jadilah nak jadi ibu negara juga masa tu, tapi tak jadi. Sebelum terakhir diputuskan ke Kuala Lumpur tu ya. Ya, sebelum dipindah disetujui untuk diletakkan di KL, Kuala Lumpur. Ya. Tapi dekat Abang tuh memang penyebutannya orang sana bilangnya orang utara gitu. Atau Abang aja nyebutin? Ya, orang utara. Orang utara ya. Tapi ada yang kata orang Perak, memanglah Perak, tapi cuma lorat perkataan saja yang jadi utara. Macam tu. Apa beda orang utara, orang selatan, orang timur sama orang apa bedanya? Kita boleh tengok dari segi lorat dia cakap lah. Macam tadi yang kita cakap tadi kan. Okey, itu per orang. Kalau dia datang daripada selatan, contoh macam Johor atau Pahang kan? Johor lah. Johor dia akan cakap macam bunyi Johor Riau, macam engkau kan, dia macam ke arah KL sikit. Macam tu. Kalau kami di utara tak pakai engkau, sebab engkau tu macam kasar. Tak sesuai disebut. Macam tak sesuai disebut. Macam tu. Jadi nyebutin apa kalau di utara? Hang ya? Hang tu kira lebih lebih lembut lah kalau di utara lah. Sama macam kat Pangkalan Berandan di daerah Perlis ada juga daerahnya, itu pakai hang juga. Di daerah Perlis, di daerah Pangkalan Berandan. Kebanyakan Perlis semua pakai hang juga, sama. Perpinang pun panggil hang juga, Kedah pun panggil hang juga, sama. Macam tu. Kalau yang berbatasan nak kat Thailand tu pakai apa? Perlis tu ya? Situ bukan kan? Situ Perlis pun ada juga. Kedah pun ada juga berbatasan dengan dia, dengan Thailand. Perak pun juga ada juga berbatasan dengan Thailand. Dan Terengganu, Kelantan pun juga ada sepadan dengan Thailand juga. Itu apa? Kan ada kerajaan Islam di Thailand tuh yang terkenal tuh apa namanya? Kerajaan Reman. Pokoknya kerajaan Patani. Patani. Itu orang Patani rata-rata mayoritas orang apa itu? Patani. Macam mana? Orang Patani itu rata-rata kan orang Thailand. Dia bahasanya bahasa apa yang dipakai mereka? Bahasa Thailand kah atau Melayu? Kalau Patani dia guna perkataan macam lorat negeri Kelantan. Kelantan. Macam Kelantan. Kelantan dia macam ni bunyi dia. Demo nak gimana? Macam tu. Macam. Mu nak gimana? Tapi kebanyakan mu lah. Kebanyakan kata mu tu untuk perkataan kamu. Mu. Kalau saya jadi amber ataupun ambor pun boleh juga. Sama lah. Okey. Tamiang juga gitu pakai ambor. Lebih kurang macam Tamiang juga kalau di Kelantan lah. Sebab yang Patani pun boleh macam juga Patani. Ada yang lain sikit daripada Kelantan pun ada juga. Lorat dia lebih kurang masih sama lagi lah. Dia antara bunyi antara siam sikit ataupun tak ke siam pun ada juga. Tapi dia tak sama. Okey. Bang, jadi ini durasinya udah hampir setengah jam. Jadi ini nanti kan mau dimasukin ke YouTube. Jadi ini takut kepanjangan. Jadi kita stop dulu lah sampai sini ya nih. Jadi tadi udah bahasan apa. Nanti aku prepare dulu video-videonya. Nanti kita sambung chat aja nggak apa-apa ya? Oke, boleh. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini tadi pembahasan kita tentang Melayu Kedah ya. Melayu Tamiang sama Melayu Malaysia Kedah. Utara. Melayu Malaysia Utara ya. Macam. Ya, Melayu Perak Utara. Itu bahasa tadi, Melayu Perak Utara. Bahasa Melayu Perak Utara. Macam tu. Tapi bukan Kedah. Kalau Kedah beda lagi tuh. Kedah, sebab Kedah itu negeri. Sebab macam abang bukan negeri Kedah. Tapi lorat saja. Lorat dia saja. Kekal kat sini. Lorat dia lorat utara. Macam tu. Macam tu. Ya. Okey lah. Okey. Berarti ini nanti judulnya perbedaan bahasa Melayu Tamiang sama Melayu Perak Utara ya.
bukan Melayu Melayu Kedah. Bukan Melayu Kedah, Melayu Perak Utara. Oke lah, oke. Oke lah Bang ya. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Lewat chat aja, enggak apa-apa? Oke, boleh. Oke, boleh. Oke, yuk, Bang. Thank you. Assalamualaikum. Salam, sama-sama.